Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ama Saya Zahid. Dan saya Haras. Anda bersama kami Di dalam podcast Indahnya Ramadan bersama Ustaz Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz sihat hari ini. Ustaz, tahun ni Ustaz puasa macam mana? Okey ke? Alhamdulillah okey dan semangat. memanglah kalau Ustaz semangat, kami pun semangat. Ustaz, kami semua nak tahu sebenarnya apa maksud bulan Ramadan dan kelebihannya? Okey baik, dari sudut bahasa Ramadan ini daripada perkataan Ramadhan ataupun panas terik. Kalau kita panas sangat kan, tak minum, apa yang kita buat? Kita terpaksa menahan kan dahaga yang sangat. Jadi maksud Ramadan adalah panas yang terik. Dengan panas itu maksudnya membakar dosa dari sudut istilah dia. Itulah maksud Ramadan. Dan kelebihan Ramadan ni kalau kita nak cakap sangat banyak. Perkara-perkara sunat yang kita buat akan diganda seperti wajib. Dalam bulan Ramadan ada malam apa? Lailatul Qadar. Betul. So itu antara kelebihan yang special untuk bulan Ramadan. Bila mana malam Al-Qadr hanya ada pada bulan Ramadan sahaja, dan barang siapa yang dapat bertemu dengan malam Al-Qadar, dia akan mendapat keistimewaan umpama amalan-amalan yang dia buat yang sekali ini, umpama dia buat 1000 bulan ataupun lebih 80 tahun. So itulah kelebihan Ramadan yang special. Wah, banyak je pahala yang kita dapat Ustaz. Ustaz, dalam bulan puasa ni, kita diwajibkan membaca niat pada waktu malam kan Ustaz? Betul. Tapi Ustaz, kalau kita lupa membaca niat pada waktu bersahur, tapi sudah azan subuh, adakah kita boleh membaca niat lagi Ustaz? Okey baik. Ini perkara yang biasa kita lakukan lah. Maksudnya kadang-kadang kita lupa. Seandainya dalam mazhab Syafi'i, seandainya memang kita lupa, maka puasa kita sebenarnya tak sah. Sebab berniat itu dalam puasa Ramadan ni wajib. Tapi ada cara untuk kita selamatkan. Macam mana dalam mazhab yang lain, kita boleh berniat puasa di awal Ramadan tu niat sebulan terus. Jadi setiap malam selepas tu kita niatlah tiap-tiap malam. Tapi kalaulah satu malam tu kita terlupa nak niat, tapi kita dah ada spare yang tadi, niat sebulan tadi kan. Jadi kalau nak menjawab kalau kita tak niat sebulan, kita hanya bergantung kepada niat yang satu malam tiba-tiba kita lupa, maka puasa kita dikira tidak sah, sebab puasa ini wajib dengan niat, melainkan puasa sunat. Tapi walaupun kita punya puasa tak sah, bukan bermaksud kita boleh makan macam biasa, macam orang tak berpuasa. Tetap kita kena teruskan, moga-moga pahala kita menahan lapar dan dahaga itu dapat juga umpama kita berpuasa. Itu semua hanya kehendak Allah lah. Oh, niat tu wajib lah kan Ustaz? Macam mana pula dengan amalan-amalan sunat? Okey baik. Amalan-amalan sunat bulan puasa ni memang banyak lah. Macam saya kata tadi, amalan sunat kalau kita buat diganjarkan umpama kita buat benda yang wajib. Antaranya beberapa amalan sunat yang lain, waktu kita berbuka. Kita berbuka perlu bukan cepat maksudnya belum orang azan kita dah buka, tak. Maksudnya kita tak boleh bila orang azan kita pergi buat kerja lain dululah apa semua. Ada orang azan dia terus berbuka. Itu berbuka. Sunat dalam bersahur dilewatkan, bukanlah lewat tu maksudnya orang dah azan subuh masih lagi kita makan, tak kan. Tapi maksudnya janganlah kita sahur pukul 1 pagi. Subuh pukul berapa? Pukul 6.20 lebih kurang kan. Kita sahur pukul 1 pagi. Maksudnya kita tak dapat pahala sunat bersahur. Bersahur tu sunat kita lewatkan, maksudnya dekat-dekat dengan waktu imsak, waktu subuh. Dan banyak lagi pahala-pahala sunat, perkara-perkara sunat yang lain yang Ustaz boleh ceritakan, tapi mungkin banyak lagi lah, panjang lagi lah kita punya podcast. Tapi perkara-perkara penting antaranya awalkan berbuka, lewatkan bersahur. Lepas tu jangan tinggal lah solat sunat tarawih pada malam, sebab tarawih ni kan hanya ada dalam bulan puasa, bulan Ramadan sahaja. Dan juga banyak lagi perkara yang kita boleh buat, antaranya memberi orang
makan berbuka puasa. Kalau kita bagi orang berbuka puasa, dapat pahala macam mana dia berpuasa. Kita yang dapat. So itulah antara sikit antara perkara-perkara sunat di dalam bulan puasa ataupun Ramadan ni. Banyaknya amalan-amalan sunat yang kita boleh buat waktu bulan puasa ni. Banyaklah pahala kami nanti. Inilah. Ustaz, saya nak tanya. Kan kalau kita pergi bazar Ramadan ke, lepas kita tengok yang makanan sedap-sedap sangat, kita dapat pahala double tak sebab kita sabar dengan menahan nafsu? Okey, baik. Sabar. Maksud puasa tu sendiri imlak, menahan. Menahan daripada apa? Menahan lapar, dahaga. Terutama juga bukannya menahan lapar, dahaga sahaja kan. Menahan nafsu kita lah. Bila kita tengok makanan sedap-sedap, terus kita rasa lapar kan. Dapat tak pahala lebih? Kita tengok lagi, makanan lagi sedap. Oh, ini memang favourite kan. Tapi dalam satu kaedah, al-ajru ala ma qadar. Iaitu ala ma nasab. Al-ajru ala ma nasab, iaitu pahala itu Allah akan bagi berdasarkan tahap kita punya kesabaran tu. Macam mana? Kalau kita lagi sabar, lagi lapar, lagi kita tahan, insya-Allah Allah akan bagi double lagi, bahkan triple, bahkan banyak lagi yang kita tak jangka daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu suka makan apa? Saya kalau pergi bazar Ramadan, saya tak berapa beli makanan, saya beli air. Oh, banyak minum air je lah. Kamu suka makan apa? Makanan favourite? Pada favourite. Yang paling suka roti john. Roti john memang bulan puasa memang banyak lah. Zahid? Saya suka makan sayur-sayuran waktu bulan puasa. Ustaz, dalam bulan puasa ni, kalau kita terbau ayam goreng rumah jenis sebelah dan terus lapar tahap maksimum, adakah itu ujian kesabaran ataupun ujian bau-bauan? Pastinya tu bau-bauan dah kita yang cium bau tu kan. Orang masak waktu petang, lepas tu kita duduk pula kat dapur orang tu kan, tak boleh. Okey, baik. Kalau tadi kita cakap bab double pahala tu, kalau macam ni kena jaga-jaga. Memanglah kita nak uji diri lah, kita nak bau lah benda tu supaya kita dapat pahala banyak. Tapi kena jaga-jaga, kadang-kadang perkara yang kita buat tu jatuh kepada perkara yang makruh. Bahaya. Sebab kita saja-saja nak membau, boleh menjadikan kita punya puasa tu berisiko. Tiba-tiba sampai petang kita tahan kan, tiba-tiba kita nak berbuka. Jadi tu sebab dia jadi hukum tu makruh kan. Banyak lagi lah kalau kita nak cakap perkara-perkara makruh dalam berpuasa ni. Okay. Oh, dalam kita tengah berpuasa ni, banyaklah juga benda kita kena jaga untuk mengelakkan puasa kita dirosak kan? Ya. Ustaz boleh tak bagi nasihat? Okey, nasihat ataupun pesanan bukan daripada ustaz sahaja, bahkan kita ambil daripada ceramah-ceramah ataupun pandangan-pandangan ulama lah. Okay. Kita berpuasa maksudnya kita menahan lapar dan dahaga. Itu asas. Tapi kita kena ingat, bukan hanya kita nak menahan lapar dan dahaga, kita nak dapatkan puasa yang berkualiti, kita juga kena tahan mulut. Tahan mulut bukan daripada makan dan minum, tapi bahkan daripada bercakap benda-benda yang tak elok, bercakap tentang orang dan sebagainya kan, mengumpat. Kalau kita ni biasanya kadang tu mencarut, memang kena buang sifat-sifat yang tu. Kita juga kena tahan nafsu, macam-macam lah. Kita nak tengok macam tadi, buat makanan, nampak makanan, kita nak tengok, kita nak bau dan sebagainya. Tahan nafsu daripada marah kan, supaya kita dapat amalkan perkara-perkara tu, buang benda-benda yang tak baik. Moga-moga bulan puasa ini menjadi bulan didikan kita untuk daripada yang tak baik. Sebelum puasa, kita belajar dalam bulan puasa, kita cuba jaga mulut, kita jaga pandangan, kita tahan nafsu dan sebagainya. Lepas puasa nanti kita dapatlah akhlak dan amalan yang jauh lebih baik. Itu sahaja. Wah, nasihat Ustaz sangat menginspirasikan kami. Kawan-kawan, bulan puasa ni, jomlah kita kejar pahala berganda-ganda. Sekian daripada kami, Pro TV PSS Ibnu Sina Sekolah Kebangsaan Seri Kelebang. Assalamualaikum semua. Bye. Bye.